Hai Korang. Hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita nak meeting kan? Tapi ada presiden kita yang lagi birthday juga. Betul. Hari ini 27 hari bulan. So birthday kita punya presiden. Kita akan ngeprank dia. Kalian penasaran nggak pranknya apa? Penasaran nggak? Pengen tahu nggak? Penasaran, confirm. Kan, so kalau nak tengok kita prank apa dekat Ainun, jom tengok. Let's go. Kita asing Ainun, kita nak prank bikin. Kita nak letak margarine. Untuk kita nak campurkan dekat kek palsu kita. Apa tu? Oh. Penuh je, ya. Penuh tak kena ni. Apa? Alah, buka je weh, tak apa. Sini. Ni. Mana? Sini. Dia sini je weh. Hancur duduk dah banyak sikit. Jom, aku ambil sendok lagi. Jaga, ambil sendok lagi biar kemas. Tengah struggle. Tengah struggle is here. First time buat macam ni. First time in my life. Abang tepung. Buka lah, buka. Pas. Okay. Alright, dah siap. Siap. Jom. Terus aku mau nanya. Yeah, boy. Studio manager waktu itu minta tolong bikin logo buat Sisi kan. Progresnya gimana? So far untuk tim media kita orang tak ada apa nak tunjuk lagi lah. Progress macam tu je. Jadi kita orang pun ada banyak usaha lain juga lah. Kenapa tak start ni? Apa yang kau minta? Dalam posisi Sisi ayat untuk channel management. Okey, logo Sisi tu saya dah cakap juga kan. Kalau sebelum ni kan logo tak bagi-bagi lagi, kau yang pakai logo yang lama. Ini je logo yang lama. Tapi dia bincang lama ni. so, macam lama dah itu. Sebab hari tu kan dia balik tekan media. Tim media macam mana semua. Dia tahu jam apa. Orang pakai post ni, punya job mesti pakai post TikTok tu. Orang tak faham pergi media macam mana semua. Dia dah faham sebab tadi bukan ni kan. Sketch tak ke Dia sketch? beli bawah. Yang sketch saja ke ataupun pemilihan colouring tu ke? Orang tak faham. Afzal bukan diploma ke? Masa macam time management tu okey je. Apa kena diploma dengan staffing tu semua. Dengan experience. Sebab kita nak branding baru untuk Sisi. Tapi korang kena faham juga lah. Masa kita kan tak nak buat apa bukan beli macam tu semua. Dia ada progress. Dan insyaAllah dalam awal bulan ni. At least tak ada ke draft ke? Kalau ada. Ya, sebab kau belum bagi-bagi kat aku kali. Apa ada brief tak? Dia Yes dengan or no? media. Tapi korang kena faham lah dia punya media ni. Kita orang tak nak buat segala kadar apa semua. But no progress. Ada lah dan conclusion macam tu. Kendaraan bila? Sampai sekolah lagi ke? Kalau tak ada tak apa. Kalau ada Sebab saya rasa media sekarang ni tunggu photoshoot je kan? Lepas tu kenapa logo Sisi pun tak boleh nak siap? Ini memang banyak kerja tapi kita orang buat step by step dulu lah. Okay, konten Sisi nak buat bila? Ada yang mana? Ya projek ke ataupun mana? bukan. Afzal pernah kerja kan? So how you handle you punya colleague? Tak, itu sebab lain lah. Itu kerja lah. Tak, yang tu tak apa, yang tu tak apa. Dia tanya yang ini juga. Benda pertama, korang nak buat konten ni bila? Nak guna logo tu bila? Itu kewartawan. Kita dah buat Kewartawanan. Kan so, saya dah cakap konten yang baru ni. konten yang baru. Dan kita nak post dekat YouTube. Okey. So kalau boleh nak add dengan logo
baru terus cerita. Kan saya dah cakap banyak kali dah. Logo tu tak ada masalah pun. Introduction tu pakai je logo broadcasting dulu. Lepas tu pakai logo sisi lama. Betul tak dia cakap sebelum ni. Lepas tu kan saya kata kalau betul-betul nak guna broadcasting news tu, yang broadcasting, kalau nak buat broadcasting news tu, minta dia orang create logo tu je. Simple as that. Sebab ni kita nak pakai 2 video je Kak. Betul tak? Dia tak perlu pun gah-gah pun. Dia tak akan pakai dah pun broadcasting news yang lebih lama. Tapi that's how kita nak promote kita punya broadcasting. Yang betul awal bulan 12. Katanya kalau pakai Canva, apa lembab? Anti Canva. Canva tak boleh. Canva tu aku buat dalam 1 minggu dah siap dah. Buat tak siap. Kalau kita orang tak pakai Canva, that's why. Okay, sekarang ni macam ni. Nyanyi je lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ainu. Happy birthday to you. Selamatlah. Selamatkan kamu. Tepuk tangan. Tepuk. 1, 2, 3. Buka lu. Koyak je Nun. Koyak je Nun. Panggil tu. Panggil si. Dah. Satu. Tak ada modal. Buat sendiri. Dah buat sendiri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeay. Lilin. Lilin. Tengah jam berlakon dulu ni. Sekali lagi 5.5. Praktis 5. Kita tadi nak buat komedi. Make a wish. Dah dia. Satu nak kena tu. Dah. Dekat sini satu. Ada dah. Thumbnail. Ya, thumbnail. Tengok dia baca tak? Angkat cengkat. Baru nak tukar suara. Okey, dah. Record tak? Aku dah berdebar tadi. Atau aku sign saja. N. Dia dah kan dia tahu ke? Tahu. Dia tak tahu gimana ni. Lepas tu dia Perangai saya bukan macam tu tau sebenarnya. Perangai saya. saya tak. Kau ajar dia. Ni meeting. Siapa tu? Frank Berjaya. She record dalam kereta tu. Dia dalam kereta biru ni. Ya, apa ni? Ucapan. Tukar topi ni. Aku juga tengok ini kacau tu. Kau tak
Wait, nak buat wish. Okay. Ucapan untuk broadcast untuk kelab. Tak iyalah broadcast diri sendiri. Boleh lah buat lah macam mana pun. Sendiri Okay, ini tak ada kan? Buat je. Okay. Ucapan saya. Semoga Lila dah nak habis. Okay, semoga saya dapat jadi presiden yang lebih baik daripada sebelum ni. Dan saya harap kita semua dapat happy sama-sama lah sepanjang tahun. Kita siap belum? I know Mama tua. Okay, Abzan, kau ambil ni, kau pintar kat rumah. Nah, udah lihat kan gimana ekspresi Nun tadi waktu kena prank dan kena Betul. surprise juga. Gimana tadi ekspresinya? Dia senang juga kan? Semestinya terkejut. Senang dan juga. Orang kata Unexpected. Ya, Plot twist pun ada sebenarnya. Ya, itu aja dari kita hari ini. Alright. Bye-bye.